luangkan masa sedikit untuk mengambil beberapa peringatan, terutamanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita standby masuk Ramadan. Tapi saya tak rasa saya berminat untuk membacakan hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang tuan-tuan puan-puan biasanya tahulah, hadis-hadis tentang fiqh Ramadan ke, ayat Al-Quran tentang Ramadan dalam surah Al-Baqarah tu. Saya tak nak ke situ kerana mungkin ramai orang lain dah ulas dan ramai orang lain yang mungkin ulas lebih baik daripada saya pun. Tapi ada satu sudut dalam Ramadan yang selalu menjadi mind setting saya secara peribadi, sama ada untuk saya sendiri amalkan ataupun ketika kita berkongsi kepada orang lain tentang Ramadan. Sebab bagi saya, Ramadan adalah satu bulan yang macam-macam persepsi ada yang kita letak kepada Ramadan. Bulan ibadah, bulan keampunan, bulan taqwa, bulan Al-Quran. Tapi akhirnya, saya nak letak persepsi ini di depan sekali. Akhirnya mana-mana bulan pun adalah bulan untuk memberikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab kita bukan hidup hanya pada bulan Ramadan saja. Kita bukan bertemu dengan ataupun beribadah kepada Allah Ta'ala itu hanya pada bulan Ramadan saja. Malaikat mencatat amalan bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Maka Ramadan itu, saya suka persepsi itu dibuat dalam bentuk melihat ia sebagai satu ekosistem. Ekosistem macam alam lah kan. Burung makan lava, apa nama ni, saya ada seekor beluncas, saya duduk bela kat luar tu. Dah kena makan burung lah kot, hilang dah 2 hari dah hilang, cari-cari tak jumpa, celah-celah rumput, mungkin dah kena makan burung kot. Ekosistem alam kan, kitaran alam ini macam tu. Dan agama kita pun setiap occasion, acara yang ada tu mesti dilihat dari sudut ekosistem dia. Sebab kalau tidak, meletakkan Ramadan sebagai satu bulan dengan tema-tema tertentu dan akhirnya ia tidak terhubung dengan bulan-bulan lain yang merupakan ketaatan juga kepada Allah Ta'ala, dia akan membuatkan kita tersalah memahami fungsi dan posisi Ramadan dalam kehidupan kita semua. Okay? Sebab itulah berlakunya beberapa gejala dalam bulan Ramadan ni kan. Tiba-tiba masjid surau kita penuh, which is bagus, tapi dia tak bagus dalam satu masa yang sama bila tidak memahami kenapa perlu disesak-sesakkan surau masjid kita di bulan Ramadan. Kan? Sehingga ayah-ayah macam saya ni yang anak saya dah masuk 4 ni, mungkin minggu-minggu awal Ramadan tu ataupun beberapa hari pertama tu kita nak kena cari surau masjid yang lebih lengang sikit kan. Sebab ramai sangat orang nanti anak kita, ramai orang dia nak kena langgar kan bila pergi surau dan masjid. Okay? Beberapa simptom yang menunjukkan kita ada satu persepsi yang kurang holistik ataupun komprehensif tentang Ramadan itu sendiri. Okay? Dan sebab itu, Syawal akan jadi bulan yang seakan-akan kalau ulama menggunakan kata yang agak keras lah. Ini bukan kata-kata saya lah, saya malulah nak menyindih mana-mana orang kan. Tapi ulama kadang-kadang menggunakan teguran-teguran keras begini untuk ingatkan kita. Semacam Tuhan yang ditemui pada bulan Ramadan tu telah hilang pada 1 Syawal. Keras kan ayat dia kan. Tapi ni para ulama menegur kita sepanjang bulan Ramadan. Seakan-akan Tuhan yang kita sembah pada bulan Ramadan telah hilang pada 1 Syawal. Okay? Maka di sinilah datangnya satu hadis yang saya nak cuba sama-sama rungkaikan dalam masa kurang setengah jam lah kot. 9.20, 9.25 macam tu kita try untuk stop. Sebab saya nak fokus kepada satu hadis ni saja. Okay? Dan rasa dah keluarkan link yang ayah bagi untuk soalan tu. Anytime tolong terus tulis saja soalan supaya saya boleh terus jawab dan respons lah setiap selepas tamat saja sesi ni. Hadis yang saya nak baca ni, ya, alangkah baiknya lah kalau saya ada slide kan, bolehlah tengok hadis tu. Malangnya salah saya kerana saya tak tahu yang kita buat dekat Jimit ni, iaitu Nabi SAW mengajarkan kita tentang sebaik-baik amal. Sebab saya soalan yang semua orang akan bertanya bila bertemu dengan Ramadan adalah nak buat apa lagi? Nak tambah amalan apa? Nak buang maksiat apa? Maksudnya kita bertanya tentang amal. Okay? Dan untuk kita beramal, untuk kita buat satu kebajikan ataupun membuang satu maksiat dalam diri kita, dia sebenarnya kena bergantung kepada apa yang Allah Ta'ala didik kita tentang amal.
Ataupun kalau saya rephrase balik apa yang saya sebut tadi, Allah cakap apa tentang amal? Sebab kan kita nak mentaati Allah Ta'ala. Kan segala amalan yang kita buat sepanjang bulan Ramadan dan mana-mana bulan pun, tujuannya untuk please Allah Ta'ala, untuk kita dapat redha Allah Ta'ala. Dan kita masuk syurga. Sebab tu kita kena bertanya kepada Allah Ta'ala dulu, iaitu kita mencarilah hadis-hadis ayat Quran yang mengajarkan kita tentang apakah itu falsafah amal ibadah ni. Bukan ibadah saja, apa saja amalan kan. Amal secara umum. Amal kepada Allah Ta'ala ni, apa dia punya filosofi dia? Apa yang kita nak buat, kita ikut cakap siapa? Sebab kalau ikut kita, contohlah, kalau ikut standard kita, mungkin Ramadan ni, KPI yang paling baik adalah khatam Quran sekali, adalah hadir setiap malam itu tarawih kita, 8 ke 20 ke, bangun malam, setiap malam tadah tangan pada Allah Ta'ala, puasa sempurna, apa lagi, malam bulan Ramadan ni, zikir ke, apa sajalah, kita buat semua tu, dan selesai. Tahun depan, tambah lagi satu. Tahun depan, tambah lagi satu. Adakah itu sebaik-baik amal? Sebab kita kena ikut standard yang Allah letak berbanding persepsi kita tentang sebaik-baik. Sebab manusia ni, kita ada satu ciri yang kita ni biasanya akan terpengaruh dengan nombor. Kan? Maksudnya, orang biasa, persepsi orang semua benda nak dikaitkan dengan nombor. Orang yang pandai adalah orang yang paling banyak nombor A dia. Orang yang paling berbaloi kerjanya adalah orang yang paling besar gajinya. Kan? Orang yang paling suami yang paling berjaya mungkin sajalah kan bawakan poin ni, mungkin paling ramai isteri ke kan, persepsi tu wujudkan dekat media sosial kan. Pasal ramai isteri je rasa macam berjaya sebab kita suka melihat nombor kan. Termasuklah kereta ke, kereta lagi banyak kereta lagi bagus, lagi banyak motor lagi bagus, lagi tinggi CC dia lagi bagus. Kita selalu mengaitkan kebaikan itu dengan bilangan. Tapi Allah Ta'ala merujuk kepada apa? Dan di sinilah saya nak bawa hadis yang saya maksudkan. Hadis yang saya ingin bacakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan saya rasa saya pernah bacakan dalam sesi iman, saya tak ingat. Barangkali first time, tapi Alhamdulillah kan kita dapat sama ulangi perkara yang kita dah tahu pun bagus juga kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Aisyah yang meriwayatkan. Bila Nabi SAW berikan jawapan kepada para sahabat, ya ingat, saya pun dah tak ingat dah siapa yang belum dapat hadis ini daripada saya. Periwayat hadisnya. Dan hadis ini sangat mustahil sebenarnya. Dan mungkin ada dengar, kita remember dia. Nabi menjawab soalan para sahabat yang bertanyakan kepada Nabi SAW tentang apakah sebaik-baik amalan. Okay. Saya suka remind benda ni di hujung Syaban ni, itu utamanya. Sebab kita nak melintas masuk ke Ramadan. Kalau mungkin sesi kita dalam bulan Ramadan, saya mungkin cerita berbeza lah. Tapi kerana kita baru nak masuk Ramadan, hadis ni penting. Sebab dia membetulkan mindset kita tentang Ramadan. Sahabat tanya apakah sebaik-baik amalan. Dan Nabi jawab. Saya cuba kerat hadis ni kepada 3 bahagian terus dan kita terus syarahkanlah untuk ambil manfaat. Yang pertama, Aisyah sebut Nabi SAW, bila Nabi jawab apakah sebaik-baik amalan, Aisyah sebut, saddidu wa qaribu. Nabi sebut, saddid, buat yang sehabis baik, wa qaribu. Dan hampirilah Allah Ta'ala tu sehampir-hampir, ataupun amalan tu, amalan ni kita macam bila kita beramal, kita menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, ataupun menghampiri kesalehan tu kan. Termasuk qaribu. Ringkasnya, keratan pertama ini Nabi sebut, amalan yang Allah suka adalah bila kita buat sehabis baik. Bila kita cuba hampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala sehampir-hampirnya. Okey. Nabi tak letak nombor. Tapi Nabi letak value. So yang pertama, sebaik-baik amalan adalah, ni Nabi berikan value-nya, buat sehabis baik. Nabi tak letak nombornya. Kalau kita ambil satu, khatam Al-Quran. Adakah orang yang khatam 2 kali bulan Ramadan lebih baik daripada khatam 1? Tak semestinya juga. Sebab amalan ni Allah akan tengok per orang kan. Allah bukan nilai si kita secara kolektif kan. Semua followers iman akan dihisap sekali sama kan. Kita akan dihisap secara individu berasingan, seorang demi seorang kan. Kerana setiap daripada kita ada latar belakang yang berbeza yang akan menyebabkan penilaian itu menjadi penilaian yang paling adil sekali. Kan? Kita pun tak suka kan orang judge kita sama dengan orang lain kan. Jika dapat straight A, kita dapat 2A je kan. Kita tak suka dibanding-bandingkan untuk dinilai secara kolektif. Bahkan berdua pun kita tak suka kan. Dinilai secara satu pasukan pun kita tak happy sebab ada macam-macam faktor yang menyebabkan hasil itu kita dapat.
Okay? Dan Nabi sebut, setiap seorang daripada kita, saddidu, buat yang terbaik. Hampir sehampir-hampirnya. Dan dia sangat relatif. Maksud saya, yang paling baik untuk saya, dia takkan sama dengan yang paling baik untuk ayah. Yang paling baik untuk Kak Janah kan, ada kat sini. Pera, saya pun tak nampak lah siapa yang dekat dalam TC ni kan. Setakat yang saya nampak nama-nama ni. Sebab kita semua sedar yang kita ada di landasan yang berbeza-beza. Kan? Sebab kita menanggung beban yang berbeza-beza. Kita mungkin Iman dah selalu sebut kan tentang psikososial setiap orang kan berbeza kan. Contoh kalau saya ada kenalan saya dan ramai orang jugalah yang berkenal dengan dia yang baru saja meninggal kerana sakit jantung. Umur saya je kan. Tapi kalau tengok background dia, dia memang dah ada penyakit tu sejak kecil lagi, sejak lahir dia ada jantung yang berlubang ke apa saya tak ingat. Dan sampai umur 30 memang sentiasa dia follow up dengan hospital kan. Badannya besar sikit dan orang kalau tengok gambar dia dan beritahu dia meninggal dunia, orang boleh judge je. Apa ni tak jaga kesihatan. Sebab tu kita daripada kecil kena jaga kesihatan. Orang boleh komen macam-macam kan. Tapi bila kita nilai dia secara individu, kita akan tahu yang dia menanggung beban tertentu. Yang menyebabkan akhirnya dia tak boleh lari daripada penyakit tu dan akhirnya dia meninggal dunia kerana penyakit tu. Kan? Kawan-kawan kita yang stres sangat, padahal benda sama satu office dengan kita. Kenapa beratur ni payah nak bersabar, payah nak tahan dengan tekanan daripada bos. Aku okey je. Kan? Sebab setiap seorang daripada kita akan ada faktor psikososial yang berbeza lah. Sebab ada orang mungkin ada trauma zaman kanak-kanak, selalu kena apa nama ni? Selalu kena abuse dengan parent ke, ada pengalaman-pengalaman lalu yang menyebabkan dia akan traumatik bila dengar jeritan kan. So, setiap orang berbeza. Sebab tu bila Nabi sebut saddidu waqaribu, dengan maksud setiap seorang daripada kita masing-masing cuba decide apa yang paling baik yang kita boleh lakukan. Dan barangkali tak akan sama langsung dengan orang lain. Saya ada kawan-kawan yang bulan Ramadan dah nak kena buka gerai kan. Bulan Ramadan dah akan busy lah sebab orang bulan Ramadan ni dia malas keluar rumah ke apa. Semua barang tu dia nak beli online ke apa kan. So orang-orang dalam move ke apa memang lebih sibuk di bulan Ramadan kan. Sebab rumah bila tak makan ni, kepala tu fikir nak beli barang kan. Akhirnya banyak order barang dan orang dalam move busy bulan Ramadan. Sumber rezeki dia dan kerja dia juga. Okay. Tapi kita tahulah kesan dia apa. Dia tak ada banyak masa sangat lah macam kita. Kan. Waktu kita sedang enak berbuka puasa, ready untuk tarawih, orang-orang yang buka gerai pada bulan Ramadan, mereka kena fikir macam mana nak uruskan makanan-makanan baki yang tak terjual masa bazar Ramadan tu. Kan? Lepas tu kena bersihkan, kena setting baik-baik, lepas tu nak kena masak balik kan, untuk esok nak kena masak lagi. Kan? Waktu kita sibuk bekerja pagi, bertenang, balik rumah, berurus anak, mereka tengah bersibuk-sibuk memasak untuk menjual makanan di bazar Ramadan kan. Orang yang menduluri pengawal keselamatan yang tak dapat solat tarawih sebab dia kena jaga kan. Orang ni solat tarawih dia kena jaga kan. Setiap seorang akan ada situasi yang berbeza kan. Dan itu dari sudut situasi orang tu. Dari sudut tahap amal orang tu, sebelum ni tak pernah baca Quran, bulan Ramadan baru nak kembali. Sebelum ni tak pernah puasa, bulan Ramadan baru nak puasa. Sebelum ni memang culas betul jaga solat, bulan Ramadan nak solat tarawih. Tentulah tak sama kan antara kita. So orang yang tak pernah langsung buka Quran untuk bulan Ramadan, entah satu muka surat tu dah maksimum untuk dia. Tapi tak boleh nak cakap dia tu teruk kita okey. Sebab maksimum untuk dia barangkali adalah standard untuk kita. Dan kita tak boleh nak menamakan kita lebih baik daripada dia. Kerana Allah Ta'ala sebut, amal yang paling Allah suka tu saddidu waqaribu, yang paling baik. Untuk dia macam tu, untuk kita macam ni. Kalau kita selama dah biasa satu muka surat, selama ni kan baca Quran. Tapi bulan Ramadan satu muka surat juga. Kan? Dia tak boleh nak claim yang kita okey juga. Sebab maksimum untuk kita sepatutnya lebih. Kan? Sebab tu kena adil dengan maksud sebaik-baik amal ni. Dah sebelah ni. Sambungan hadis ni, dia dah clear part 1 daripada hadis ni. Bahagian kedua, Nabi SAW menyebutkan wa'lamu annahu lan yudkhila ahadakum 'amaluhu al-jannah. Tapi kalian kena tahu, tidak akan masuk ataupun kalian tidak masuk ke syurga Allah Ta'ala kerana amalan kalian. Keratan kedua ni kena bagi hak lebih sikit. Tapi saya tak nak lama sangat jugalah. Apa maksud Nabi SAW bila Nabi sebut amalan tak membawa kita ke syurga? Apa poin Nabi nak bagi tahu ni?
Poinnya adalah nak beritahu yang kita tidak akan mampu mengira-ngira amal kita apakah sudah cukup bawa ke syurga ataupun kita judge amalan orang lain. Kan? Kita ni biasanya beramal dan kita rasa macam ada pressure nak beramal tu. Antara faktor yang mengganggu kita untuk fokus kepada diri sendiri, sebab kan peribadi kan amal kepada Allah Ta'ala ni. Antara punca kerana kita tak dapat nak fokus kepada situasi sebenar kita adalah kerana kita ni duk mikir-mikirkan judge diri kita, compare dengan orang lain, akhirnya kita terlupa bahawa kita di hadapan Allah Ta'ala secara bersendirian ketika kita beramal. Dan Allah saja yang tahu hitungan amalan kita, apakah sudah cukup, apakah belum, dan ia akan membuatkan kita tidak rasa terselamat. Yang pertama, tidak rasa selamat, dan dalam masa yang sama, tidak juga rasa tak selamat. Faham ketakutan kita sama ada kita ke syurga atau ke neraka ni, dia punya nisbahnya tu, tujuannya adalah untuk supaya kita tak terlalu yakin boleh masuk syurga, dan orang-orang yang bermaksiat ke apa, dia juga sentiasa rasa yang ada harapan untuk dia masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab dia pun tak confirm ke neraka. Itu poin di keratan kedua daripada hadis ni. Supaya bila kita beramal ni, jangan over sangat extrapolate amal kita tu, maksudnya dah boleh masuk syurga. Sekiraan yang saya biasa kongsi pun dengan orang lain, kalau kita nak kira lah pahala baca Quran kita kan, kalau satu huruf bersamaan dengan 10 hasanah, kan? Asyaratu hasanatan, kan? Ada 10 kebaikan bila kita baca sebut satu huruf dalam Al-Quran. Kalau dalam Quran ada 300,000 huruf, itu sudah 3 juta pahala. 3 juta pahala kita dapat bila kita khatamkan Quran. Takkan tak masuk syurga lagi. Sebab kalau kira pahala baca Quran ni, memang kita akan memikirkan cukuplah kot, kan? Cukuplah revenue bulan Ramadan untuk cover bulan lain. Barangkali sebab itulah tak beramal dalam bulan lain, sebab kita rasa revenue tu dah cukup nak cover, kan? Okay? Maka jangan kira-kira. Allah Ta'ala saja yang mampu dan tahu cara paling adil untuk mengira amal kita. Kita ke keratan terakhir, dan ini jawapan yang melengkapkanlah persoalan kita tadi, apakah amalan sebenarnya yang paling baik sekali yang Allah suka, dan ini yang kita nak fokuskan pada Ramadan kita. Okay. Keratan terakhir ni, Nabi SAW sebut, wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Inilah kita punya tema kita, adwamuha wa in qal, dengan maksud amalan yang paling Allah suka untuk dilakukan oleh mana-mana makhluk hamba Allah Ta'ala adalah adwamuha, yang kekal walaupun sedikit. Dia pernah dengar hadis ni kan? Tapi konteks hadis ni apa? Apa nak bagi tahu kekal tapi sikit ni maksudnya apa? Kan? Ia kena difahami sebagai adwam, itu bukan maksudnya perkataan konsisten ni kadang-kadang disalahfahami sebagai kita buat je benda tu selama-lamanya. Dia bukan poinnya kita terus buat tu. Poinnya adalah ibadah itu, amalan itu kekal menjadi diri kita. Dapat tak poin tu? Okay. Sebab kalau sebut konsisten ni dia macam technical sikit kan. Konsisten kelajuan dia 90 km sejam. Beza tak orang yang konsisten di highway tu bawa 90 km sejam ataupun bawah 110 km sejam, dengan orang yang memang akhlak dia adalah dia memang tak buat laju sangat. Faham tak soalan saya ni? Ada dua orang di tengah highway. Orang yang pertama adalah orang yang dia sangat konsisten bawa 90 km sejam, dengan orang yang memang akhlak dia adalah dia memang cara dia drive tu sentiasa patuh tak laju, kan? Dia sama, dua-dua keadaan sama, tapi keadaan yang pertama, orang itu buat benda tu konsisten tapi secara teknikal. Entah dia set auto cruise ke apa kan? Ataupun memang dia nampak sentiasa tengok aware dengan signboard kan. Okay. Berbeza dengan orang kedua ni memang dia telah menjadi diri dia. Sikap itu telah menjadi perangai dia untuk dia sentiasa berada di bawah paras laju. So bagi dia inilah hak keselamatan kan. Kalau ya boleh bayangkan kalau dah tak ada signboard, tak ada polis, lama-lama kita pun dah tak patuh dah laju tu, langgar je lah kan. Tapi orang yang memang diri dia telah terlatih untuk berakhlak, akhirnya dia akan sentiasa jaga hak laju. So inilah maksud adwam. Yang pertama tu, itu konsisten. Kan? Adwam ni bukan semata-mata konsisten. Akhirnya kita menjadi benda tu. Okay. Harap dapat point tu lah. Adwam hawa inqal. Dia sangat penting sebenarnya untuk kita faham benda ni. Sebab, kebanyakan orang boleh berlakon. Berlakon tu maksud saya, kita boleh je. Contoh macam sekarang pun saya tengah berlakon ni. Saya tengah berlakon konon-konon saya yang pandai cakap sekali. Padahal sebenarnya saya cakap secara natural bukan macam ni.
Kan ayah kan. Secara siapa yang berkawan dengan saya, tak adalah macam ni cara cakap kan. Dia kena berlakon sikit lah malam ni kan. Kena berlakon macam ustaz sikit. Kan. Dan saya tak tahulah, setakat saya kenal ustaz-ustaz lain kat luar sana, memang atas meja ceramah tu jadi berceramah lah. Kan. Tapi bila cakap dekat rumah, cakap dekat anak tu, dia tak adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak, wahai saudaraku. Tak ada. Kan. Dia natural kan. So, saya boleh berlakon dan semua orang boleh berlakon. Berlakon tu bukanlah masuk TV kan. Berlakon tu maksudnya kita boleh buat benda yang sebenarnya bukan natural, unnatural untuk kita. Dan itu berlaku pada bulan Ramadan ya. Adalah sangat tak natural untuk tiba-tiba tiap malam bangun malam. Bukan natural. Sebab kita bukan macam tu pun. Tak adalah konsisten baca Quran pun. Kita boleh je berlakon pada bulan Ramadan. Dia macam artis kan. Saya kadang ada banyak pengalaman juga masuk radio lah, masuk TV kan. Kadang ada artis. Sorry lah mengumpat sikit. Kan mengumpat lah. Tapi nak bagi tahu, nak fahamkan poin ni juga kan. Kadang-kadang dengan hati-hati yang mungkin semua orang kenal aku masuk radio ni. Dan meriah kan kalau kita dengar radio. Nampak macam wow, bestnya hati ni. Cakap dia happy, lawak, kelakar, ceria, sangat ramah. Pengalaman saya bila masuk ke mass media ni. Media massa maksudnya arus perdana TV semua ni. Semua tu lakonan. Masa tengah on air, tengah menyala lampu tu kan. Masa tu memang meriah kan. Semua jadi kelakar, jadi happy, jadi ramah. Tapi saya sangat terkejut pengalaman. Pengalaman pertama tu terkejut lah. Tapi lama dah biasa lah. Tiba-tiba kan bila lampu tu tak menyala, dah tak on air, semua buat hal masing-masing. Macam saya tak ada dalam bilik tu. Dia kelakar, kesal, sedih, macam pelik pun ada. Tak pernah sedih, tak sedih pun kan. Sebab itu realiti kan. Sebab orang berlakon. Mereka pun semua adalah artis, bukan DJ sebenar kan. So, poinnya adalah kita boleh berlakon. Bulan Ramadan kita berlakon. Kan? That's why, tamat saja Ramadan, kita boleh jadi benda lain. Kita akan jadi benda lain. Sebab kita sedang berlakon di bulan Ramadan. Dan ini bukan isu salah betul. Ini realiti dulu. Saya tak nak sentuh salah betul pun. Okay? Itu realiti. Dan itu realiti saya. Saya tak tahu kalau orang lain macam mana. Tapi itulah diri saya di bulan Ramadan. Tak pernah jadi macam itu. Bulan Ramadan jadi macam itu. Dan memang bulan Ramadan disediakan untuk jadi begitu. Tapi apa tujuan dia? Tujuannya adalah supaya ia menjadi diri kita. Daripada amalan kita adalah A, Ramadan kita buat B, selepas Ramadan kita harap kita menjadi C, iaitu upgrade sikit daripada A. Faham Kalau sebelum ini, contohlah ambillah satu amalan kan. Baca Quran. Baca Quran selama ni satu muka surat je. Ramadan satu kali khatam Quran. Tak pernah kan. Bulan Ramadan khatam Quran. Syawal 2 muka surat. Itulah yang kita expect daripada Ramadan. Inilah ekosistem yang saya masukkan. Dah nak habis masa lah. So macam mana ya? The meeting is at the end. Tadi. So dah tak ada lepas ni masa. Dia akan hilang macam tu juga apa? Kan saya bercakap terberhenti pula. Apa Huan? Teruskan je. So kalau habis-habislah kita berpisah macam tu je lah. Oh tak apa. Sebab ni Iman punya okey. Okay. Dia tak termati. Okay. Mana tadi? So Ramadan ni, saya sebut tentang ekosistem tadi kan. So Ramadan adalah Ramadan. Memang kita akan all out, memang kita akan berlakon, memang kita akan buat benda yang pelik-pelik pada Ramadan. Tak pernah buat sebelum tu. Tapi sebab memang tujuan Ramadan dicipta begitu, supaya dia melatih kita untuk Syawal nanti, dia akan menjadi lebih baik daripada Sya'ban. Kalau kita ada diagram ya. Ini macam mana gambar sini. Ini Sya'ban, lepas tu Ramadan tengah jadi tinggi kan. Naik tinggi. Syawal dia akan jatuh. Jangan expect Syawal lebih baik daripada Ramadan kan. Melampau sangat kan. Syawal akan jatuh. Tapi dia akan jatuh atas Sya'ban lah. Dan untuk membayangkan yang itulah sepertinya Ramadan. Dia satu ekosistem yang Allah create untuk kita mencipta amal-amal baru yang kekal menjadi diri kita. Adwa muha. Sebab tu dia tambahan kat ujung tu. Wa inqal. Sikit pun jadi ya. Allah tak expect kita untuk jadi lebih baik 100% ke apa kan. Selepas Ramadan. Wa inqal. Tapi lebih baik tentu lebih banyak, lebih bagus kan. Tapi dia punya wording yang paling utamanya, keyword yang paling utamanya adalah adwam. Kekal. Sebab secara umumnya banyak tu payah nak kekal. Mana boleh orang berubah banyak sangat kan. Berubah sikit-sikit lah kan. Ya. Sebab tu Ramadan kena dilihat sebagai satu ekosistem. Namakanlah apa saja bulan Ramadan, bulan Quran ke, bulan Ramadan, bulan keampunan ke apa. Tapi Ramadan itu dicipta untuk kita melahirkan, menerbitkan amal-amal yang adwam.
Okay, itulah ekosistem dia. Sebab Tuhan yang sama kita sembah bulan Ramadan, Tuhan sama bulan Syawal. Tuhan sama bulan mana-mana bulan pun. Sampai kita bertemu sebelum Ramadan untuk kita upgrade satu lagi. Dia boleh bayangkan kalau every single Ramadan tu kita dapat 5% peningkatan. 10% peningkatan. Kecil lah kan? 1% lah. 1% peningkatan pun setiap kali Ramadan, itu sudah bermakna adwa muha. Itu lebih baik sebab dia kekal menjadi diri kita. Daripada tak biasa, kita biasakan. Okay. So inilah saya rasa untuk adil kepada sesi kita ni. Ni special ni. Berbayar tak ayah? sebab sebenarnya saya jarang lah nak detail-detail sangat bila bincang hadis Nabi SAW. Kan? Sebab biasanya hadis-hadis Nabi ni disyarahkan secara ibrah. Kan? Tapi saya yakin ni topik yang sangat besar sebenarnya. Dia bukan semata-mata soal semata-mata soal nak syarah hadis ni. Tapi ia tentang realiti kita yang kita tahu diri kita memerlukan. Diri kita ni kadang-kadang tertanya juga nak buat apa. Tapi itulah maksud yang disampaikan oleh hadis ini dan saya harap cukup sampai sini lah 20 ni. Tujuan saya adalah untuk kita refresh balik, bukan refresh. Reset kot. Reset semula kita punya persepsi tentang Ramadan. Dia bukanlah bertentangan sangat dengan selama ni apa yang kita percaya. Ya. Tapi kalau kita faham Ramadan sebagai satu ekosistem kepada keseluruhan hidup kita, maka Ramadan bukan tentang Ramadan saja. Ramadan adalah tentang mana-mana bulan pun. Dia nak memastikan kita menjadi adwam. Kita kekal melakukan ibadah-ibadah tertentu. Walaupun sedikit. Okay? Maka jangan over sangat kejar bilangan banyak tu. Masing-masing lah kan. Masing-masing punya nombor. Jangan menilai Ramadan secara nombor. Tapi pada value dia. Adwamuha wa inqal. Kan? Allah Alam saya kat situ lah kita berhenti dah. Start ada soalan ni. Ada 2 soalan. Tapi saya rasa mungkin boleh saya bacakan 2 ni. Saya rasa boleh summary-kan sikit je. So soalan 1 dia tanya, Ustaz boleh beri kata-kata semangat untuk kata-kata semangat mungkin sebenarnya tips lah kot untuk kekal istiqamah terutamanya lawan rasa malas. Kata semangat. Saya tak reti bagi semangat kat orang ni. Tepuk semangat. Nak ingat apa kot maksudnya macam kalau rasa malas tu apa kot motivasi dia sikit kot yang kita boleh ingat lah. Kata semangat kata semangat. Malas. Sebab saya tak rasa saya orang yang tak malas pun. Maksud saya faham. Ramadan saya kan Nabi juga seorang manusia. saya memang orang macam tu kot. Saya rasa adalah sangat human untuk kita sedar yang memang kita akan ada masa kita malas. Ada masa kita naik balik. Itu natural. Sebenarnya malam ni ya kan. Malam ni adalah malam-malam saya. Malam malas. Saya macam esok ada talk lagi Hubat kan. Esok ada lagi ya Allah. Esok pun saya tak tahu lah pagi malas ke tidak kan. Tapi malam ni saya boleh mengaku malam yang malas. Dia macam malam ni ada apa? Aduh dengan Iman pula. Nak buat apa? So adakah saya nak marah malas tu? Sebab dia datang dah pergi kan. Betul. Dia tak ada pergi. Manusiawi lah. Sebab saya rasa itu tak adil untuk memarahi ataupun menyalahkan rasa-rasa negatif dalam diri kita. Sebab itu fitrah. Contoh macam malam ni sesi kita setengah jam kan. Ini lebih dekat dengan sunnah Nabi sebenarnya. Tahniah Iman. Sebab ada sahabat tu dia mengajar tabi'in tau. Zaman tabi'in Nabi dah wafat kan. Ada tabi'in tanya sahabat seorang ni, buatlah kelas setiap hari kan. Kenapa buat kelas satu hari je? Sahabat tu cakap zaman Nabi dulu, Nabi mengajar kami satu benda, lepas tu Nabi rehat. Nabi tak suka over sangat mengajar lama-lama kerana ia akan membuat orang boring. Nabi sebut macam tu. Nabi tak nak orang boring. So saya rasa boring itu satu fitrah. So kalau Nabi tak melarang orang boring dan Nabi tak nak over sangat menyalahkan boring, saya rasa saya tak patut nak menyalahkan orang kalau datang rasa, saya tak rasalah kita marah. Kita rajin sebenarnya. Tapi ada masa mungkin energi dah habis kan. Sebab kita dah setting kan, mindset kita dah cantik dah. Tapi rasa penat tu akan datang. Rasa mula pressure tu datang. Dan waktu dia datang, embrace saja kan, terima kan. Sebab saya rasa saya tak nak jadi orang yang, saya tak nak posisikan diri saya sebagai orang yang atau istilah dia apa, terlalu nak maskulin sangat. Semua benda tak boleh kan, semua benda macam salah kan. Saya rasa ni bukan healing pun, ni bukan soal healing, ni soal itulah sunnah Nabi SAW yang saya percaya kan? Ni bukan soal healing pun. Okay. Itu soalan kedua ada kan? Ada soalan satu lagi, how to better prepare for Ramadan. How to better
Okay, how to better prepare. Mm-mm. Saya rasa saya tulis buku ni lah untuk Iman tahun depan. Boleh? Sebab dia macam topik yang sangat Kalau Ustaz best lah. Fakri. Sebab okay, nak better prepare. Sangat bagus soalan ni sebenarnya. Tapi saya tahu dia soalan yang klise juga kan. Semua orang tanya benda tu. Okay. So how to better prepare? Kalau saya boleh pilih jawapan saya, yang saya harap tak sama dengan jawapan yang pernah didengar di mana kan. Be personal dalam you punya plan. Jangan compare dengan orang lain. Jangan compare dengan Ramadan tahun lepas ke apa, lentak pi lah kan. Sebab mungkin dulu-dulu kita suka letak expectation sama je semua orang kan. Contoh kan, ya, personal punya experience tentang Ramadan kan. Sebab ayah pun ibu-ibu kan. Ummu Syauqi. Saya, anak saya yang pertama tu kan ayah. Dia lahir pada tanggal 1 Ramadan. Pada tahun 2000. Lupa habis lah. Marah lah WhatsApp. Berapa Bila umur lah dia 6 tahun. 6 tahun maksudnya 2019 lah kan. Ya, sebab. Okay. So dia lahir 2019. 1 Ramadan. Itu adalah the worst Ramadan yang saya pernah lalui. Ya, saya ingat Ubat, saya ingat. InsyaAllah. Saya pernah cerita buat kat certain orang yang dekat dengan saya. Itu pengalaman yang sangat. Saya namakan buruk lah sebab Ramadan selama kita hidup, Ramadan tu adalah bulan yang kita hopping masjid hopping semua kan. Betul, kita buka iftar kat luar. Tiba-tiba itu Ramadan itu adalah Ramadan yang pulang balik hospital, jaga anak, tengok isteri, lepas tu tak pergi masjid. Waktu malam tu sebenarnya, malam yang saya dengan wife tengah berdiri nak dah siap-siap solat sunat kat rumah dulu sebab nak pergi solat tarawih dekat masjid. Masa malam pertama Ramadan tu. Tiba-tiba kena pergi hospital. So baby pun lahir lah kan. Masya-Allah, apa saya nak cerita ni? Maksudnya dia personal tadi point dia. Cerita personal tu menyebabkan saya kena personally ubah Ramadan saya. Saya tak boleh letak expectation sama. Dan saya tak adalah nak kena bandingkan dengan orang lain. Orang lain boleh tiap malam pergi masjid. Ni sekarang pun ya kan, anak ada 4 bulan ni kan. Lagilah memang saya tak tahulah apa jadi Ramadan kali ni. Tapi preparation tu dah ada kan, nak pergi mana, nak buat apa, nak cari surau mana. Sebab kita kena plan sendiri yang sesuai ikut situasi kita. Jangan compare dengan orang lain. Jangan letak expectation yang melampau-lampau. Ikut sesuai masing-masing. Itulah the better preparation lah untuk Ramadan. Okay, macam motivator pula kan. Itu aja. saya selalu tanya lah bila kita cakap macam tu kan. Macam nak balance antara macam kita bermudah-mudah. Bermudah-mudah dan tak to push ourselves juga. Tapi macam tu lah. Takut end up nanti saya macam bermudah-mudah sangat pula. Macam tu. Macam kita nak balance. Ya, memang benda ni benda yang macam siapa nak decide untuk kita benda tu lah. Macam mana kita nak tahu benda tu balance ke tidak? So siapa yang kena decide? Ada mana-mana konsep ke untuk faham benda tu? Sebab saya benda ni benda yang personal kan? Takkan orang ni pula nak tentukan kita bermudah-mudah ke apa kan? So kita saja yang tahu. Okay, faham. Awak saja yang tahu dan saya saja yang tahu. Dan kita tanggung masing-masing kat akhirat nanti lah. Maksud saya, kita masing-masing kena tanggung benda tu kat akhirat nanti. Dan kita lah kena jawab di hadapan Allah Ta'ala. Ini bukan ancaman ke apa, tapi nak beritahu, itulah realitinya. Sebab kalau saya letakkan apa-apa syarat kan, itu maybe untuk saya ataupun sesuai untuk pengalaman saya. Tapi setiap orang lain-lain kan. So setiap orang lebih tahu dia bermudah-mudah ke, dia over sangat tekan diri dia. Sebab nampak dalam sirah tu Nabi melepaskan itu kepada para sahabat. Masing-masing decide. Situlah betul. Okey. Alhamdulillah. Saya rasa banyak rasa sekejap tapi banyaklah dan insya-Allah tu cukup lah kan. Dan memang kalau kita tengok saya tak ingatlah Hubaib ke siapa pernah cakap kan, sahabat tu memang dia takkan berpindah kepada ayat yang lain ke apa selagi dia tak amalkan apa yang dia belajar tu kan. So jazakallah khairul Hubaib malam ni. Ada kata-kata terakhir ataupun boleh kita tutup macam ni? Tutup je lah, nanti kata terakhir nanti rosak. Dah takut jadi panjang kan? Kita punya point malam ni. Alright, so jadi Alhamdulillah terima kasih semua kawan-kawan yang bersama kita malam ni. Terima kasih banyak Hubaib sudi luangkan masa. Betul. Nanti kalau minta Hubaib sharekan hadis tu boleh ke? Boleh. Saya nak share kat Telegram. Boleh? Nanti Hubaib share sikit so kita boleh tengok balik untuk ulang kaji lah. Banyak sebenarnya point Ustaz tadi dan menarik lah bila Hubaib kata bukan tentang number, be personal dengan diri sendiri. Jadi
betul lah, Ramadan ni memang masa untuk diri kita sendirilah, untuk tengok kan. Even yang saya tertarik tu juga bila Hubaib kata even jangan compare pun dengan Ramadan kita yang lepas kan. Maksudnya betul-betul tengok kondisi kita masa inilah macam tu. Okay, jadi insyaAllah Wallahualam ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, ada rezeki kita jumpa lagi di sesi yang lain. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Terima kasih semua. Alright, terima kasih semua. Ada baru masuk. Ya. Tak apa, nanti kita kongsikan rakamannya untuk yang baru masuk tadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.